Boleh ke untuk kita simpan emas kalau kita ada online banking? Tuan-puan yang ada persoalan yang sama, pastikan tengok video ni untuk tahu jawapan dia. Jangan lupa juga like dan save untuk rujukan pada masa akan datang. Antara cara paling mudah untuk kita simpan emas dekat Public Gold ialah kita boleh menggunakan online transfer ataupun FPX. Tetapi sekiranya kita tak ada online transfer ataupun online banking, bolehkah kita nak tambah simpanan emas kita? Boleh ke nak mula simpan emas dekat Public Gold? Jawapan dia semestinya boleh, tak ada masalah. Kita boleh juga bank in secara manual, iaitu kita pergi dekat mana-mana mesin CDM, kita masukkan duit dan terus transfer duit tersebut ke akaun bank Public Gold, dan kita boleh simpan resit yang dikeluarkan daripada mesin CDM tersebut, dan kemudian daripada tersebut boleh terus upload dekat akaun emas kita. So nanti dalam 3 ke 5 hari bekerja, emas kita akan terus masuk dalam akaun emas kita. So tak perlu risau. Tuan-puan yang ada online banking pun boleh simpan emas, tak ada online banking pun boleh simpan emas, tak ada masalah. So tuan-puan dekat sini yang belum lagi ada akaun emas, boleh terus rujuk kepada pin video saya untuk terus daftar akaun emas hari ini secara percuma. Atau ada persoalan tanya, boleh kontak saya untuk saya bantu tuan-puan daftar akaun emas dengan lagi mudah.